Tahukah anda, ada teknologi purba yang boleh membuka pintu secara automatik tanpa sentuhan manusia? Beman sensor, bukan elektrik, tetapi menggunakan tekanan wap. Teknologi ini dicipta oleh Hero of Alexandria. Ia digunakan di kuil-kuil zaman dahulu. Apabila api dinyalakan di altar, haba akan menghasilkan wap. Wap ini mencipta tekanan dalam sistem tertutup. Tekanan tersebut akan menggerakkan tali dan pemberat. Akhirnya, pintu kuil akan terbuka dengan sendiri. Bagi orang zaman itu, ia kelihatan seperti keajaiban. Seolah-olah pintu bergerak secara magik. Padahal, ia hanyalah gabungan fizik dan kejuruteraan. Ini menunjukkan manusia purba sudah memahami konsep automasi. Seolah-olah mereka sudah mencipta smart system versi awal. Tahukah anda, ada alat purba yang boleh mengira dengan sangat pantas tanpa menggunakan elektrik? Bukan kalkulator, bukan komputer moden, tetapi alat yang sangat ringkas. Ia dikenali sebagai abacus. Digunakan sejak ribuan tahun dahulu dalam tamadun seperti China dan Rom. Alat ini menggunakan manik yang digerakkan untuk mewakili nombor. Dengan teknik tertentu, pengguna boleh melakukan tambah, tolak, malah, darab dan bahagi. Yang mengejutkan, pengguna mahir boleh mengira lebih laju daripada kalkulator. Semua ini hanya menggunakan tangan dan memori. Abacus juga membantu perkembangan matematik awal. Ia menjadi asas kepada konsep pengiraan moden, seolah-olah ini adalah komputer manual pertama manusia. Daripada alat ringkas, lahir teknologi kompleks hari ini. Tahukah anda, ada teknologi lama yang membolehkan manusia menghantar mesej tanpa telefon atau internet. Bukan surat, tetapi isyarat jarak jauh. Sistem ini dikenali sebagai signal beacon atau optical telegraph. Ia menggunakan api, asap atau isyarat visual di menara tinggi. Setiap isyarat mewakili mesej tertentu. Dari satu menara ke menara lain, mesej boleh dihantar dengan sangat pantas. Contohnya, berita penting atau amaran perang. Dalam beberapa kes, mesej boleh sampai ratusan kilometer dalam masa singkat. Tanpa wayar, tanpa elektrik, hanya menggunakan cahaya dan penglihatan manusia. Seolah-olah ini adalah internet versi purba. Sistem ini digunakan oleh pelbagai tamadun, termasuk China dan Eropah. Tahukah anda, ada peta lama yang sangat tepat walaupun dibuat tanpa satelit? Bukan teknologi moden, tetapi hasil tangan manusia ratusan tahun dahulu. Peta ini dikenali sebagai peta Piri Reis. Dilukis sekitar tahun 1513. Apa yang mengejutkan? Ia menunjukkan bentuk pantai dengan sangat tepat, termasuk kawasan Amerika Selatan, yang ketika itu masih baru diterokai. Ramai tertanya-tanya, bagaimana peta ini boleh begitu tepat? Ada yang percaya ia berdasarkan sumber lebih lama yang kini hilang. Ada juga yang kata ia hasil gabungan pelbagai peta pelayar. Walaupun misteri, ia membuktikan kemahiran navigasi manusia dahulu. Tanpa teknologi moden, mereka masih mampu memahami dunia. Seolah-olah manusia dahulu sudah melihat dunia dengan lebih jelas dari yang kita sangka. Tahukah anda, ada manusia yang berjaya melihat benda yang terlalu kecil tanpa teknologi moden? Bukan mikroskop canggih, tetapi alat yang sangat ringkas. Tokoh tersebut ialah Antony van Leeuwenhoek. Beliau mencipta mikroskop sendiri, hanya menggunakan satu kanta kecil. Walaupun ringkas, ia sangat kuat. Dengan alat itu, beliau menjadi manusia pertama yang melihat bakteria, sesuatu yang tidak pernah dilihat sebelum itu. Beliau juga melihat sel dan mikroorganisma lain. Ini membuka dunia baru dalam sains. Dari sesuatu yang tidak nampak kepada penemuan besar dalam biologi, seolah-olah manusia mula melihat dunia tersembunyi. Tanpa penemuan ini, perubatan moden mungkin tidak berkembang.